Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irdina Nuriskah binti Muhammad Ismawi, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Jelapang Jaya, Ipoh, Perak. Kod sekolah saya ABA 2065. Sekarang saya berada di tahun 5. Buku yang saya ingin bicarakan pada hari ini bertajuk Karya Terakhir. Merupakan sebuah buku nukilan Allahyarham Profesor Muhammad Kamil Ibrahim yang sangat menyentuh hati dan jiwa. Karya ini ditulis berasaskan pengalaman peribadi beliau dalam mengharungi warna-warni kehidupan di penghujung usia. Buku ini bukan sekadar catatan peribadi beliau, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang makna kehidupan dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Permulaan pembacaan buku ini pada pandangan peribadi saya sebagai murid tahun 5 merupakan bahan bacaan yang berat untuk saya fahami. Walau bagaimanapun, apabila saya mula membaca catatan ini, jiwa saya berasa tersentuh dan mengingatkan saya kepada datuk saya sendiri. Karya ini menyaksikan bagaimana proses kita sebagai manusia sejak dilahirkan sehingga menjadi dewasa, menempuh pelbagai kejayaan sehinggalah ajal menjemput di hujung usia. Baiklah kawan-kawan, mari saya ceritakan serba sedikit mengenai sinopsis ringkas yang terkandung dalam karya terakhir ini. Penulis iaitu Prof. Muhammad Kamil dengan penuh keikhlasan berkongsi kisah hidupnya yang penuh dengan ujian dan cabaran, terutama ketika usia semakin lanjut. Maka melalui ujianlah Allah ingin melihat kesabaran dan rasa kebergantungan kita sebagai hamba-Nya. Karya terakhir berlatarkan ujian kesihatan yang menimpa insan di hujung usia. Ia bercerita tentang proses perubahan secara fizikal, juga prinsip sabar dan redha secara holistik. Ia merupakan kisah seorang Muslim menghadapi perjalanan kehidupan yang akhirnya bakal menempuh kematian, kehidupan selepas kematian dan kehidupan abadi selepas dibangkitkan. Kandungan dan tema utama dalam buku ini menghimpunkan nasihat dan panduan hidup yang berharga, antaranya kesyukuran dan redha, iaitu menghargai setiap nikmat dan menerima takdir dengan hati yang terbuka. Kesabaran dalam ujian, iaitu melihat ujian sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amalan spiritual, iaitu menekankan pentingnya solat berjemaah, tahajud, puasa sunat dan sedekah. Refleksi diri, iaitu mengajak pembaca merenung perjalanan hidup dan memperbaiki diri sebelum terlambat. Baiklah kawan-kawan, apa yang saya boleh katakan mengenai buku ini? Ia dianggap oleh ramai pembaca sebagai hadiah perpisahan yang penuh makna dari Prof. Muhammad Kamil. Ia mengingatkan kita untuk memanfaatkan masa yang ada dengan sebaik-baiknya dan menjadikan setiap detik sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karya ini sangat relevan bagi sesiapa yang ingin mencari inspirasi dan motivasi dalam menghadapi cabaran hidup. Sekiranya anda berminat, butirannya adalah seperti berikut. Maklumat buku ini berjudul Karya Terakhir. Biodata penulis Prof. Muhammad Kamil Ibrahim, seorang yang berpengalaman menulis hampir 40 judul bertemakan kehidupan diri. Pernah berkhidmat di UiTM hampir 24 tahun dalam pelbagai jawatan. Juga pernah bertugas sebagai profesor di Universiti Taibah Madinah dan juga di Universiti Kuala Lumpur. Penerbit buku ini ialah Galeri Ilmu. Tebal buku ini 344 muka surat. Berharga RM35. Saiz buku ini 14 cm kali 22 cm. Beratnya adalah 0.65 kg. Bagi mereka yang ingin mendapatkan buku ini, ia boleh didapati melalui laman rasmi Galeri Ilmu atau platform e-dagang seperti TikTok Shop Malaysia.
Apa yang dapat disimpulkan dalam karya terakhir oleh Prof. Muhammad Kamil Ibrahim, nilai pengetahuan dan pengajaran sangat menonjol. Buku ini tidak hanya menceritakan pengalaman peribadi penulis, tetapi juga mengajarkan kepada pelajar tentang pentingnya kesabaran, rasa kebergantungan dan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam perjuangan menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.